Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Sekarang ni aku dekat Dataran Merdeka. Mana aku nak parking? Aku nak pergi view bangunan, salah satunya bangunan ikonik KL. Belakang dia ni. Wah, aku hari ni gila. Pagi-pagi dah sampai sini. Ini bangunan Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka. Tengok guys, cantik belakangnya. Bangunan yang baru saja dibuka kepada awam. Setelah lama juga dia punya renovation. Sekarang dibuka, percuma, tak silap aku sampai hujung bulan ni percuma. Dan lepas ni kena ada bayaran dah, RM15 ke RM20 macam tu lah. Sekarang berada di bahagian depan. Yang sikit gelap. Jom kita masuk dalam, tengok apa ada. Oh, sini saya duduk sikit, panas. Ui, dah 9.40. Orang ramai. Ni guys, bangunan Sultan Abdul Samad. Dulu bangunan ni adalah bangunan, pernah dijadikan bangunan mahkamah
Mahkamah, ya betul. Mahkamah Persekutuan dibuka untuk Mahkamah Persekutuan pada 26 hari bulan Mac 1984 guys. 1984 dirasmikan oleh Sultan Haji Ahmad Shah. Masa tu yang dia Pertuan Agong. Okey. Dia pula peletakan batu asas oleh Sir Charles B. H. Mitchell. Oh, panjang nama dia. 1894. Oh, ini nama arkitek dia. Okay. Dia berapa tingkat ni? Oh, dia. So, kita tengok bahagian belakang tu. Bahagian belakang ni macam masih dalam progress. Nampak macam landscape. Oh, okey. Latar belakang kan menara Merdeka warna 8. Oh, CBC Bank. Nampak sikit KLCC. Oh, yang pekerja masih buat kerja. So, kita jangan kacau macam ni. Ingat dia 2 tingkat. Guys. Okey, sekarang aku kat sini. Nombor 6 ni apa? Tourism Malaysia. Okey. Nombor 1, Galeri Royal Selangor. Galeri Royal Selangor. Sini Souvenir Shop. Sini Federal Hall 1. Restoran sini hujung. Restoran hujung sana, maksudnya kat sana. Restoran ada 12. Sini satu. Restoran ada satu lagi, 8. Sini sahur tu mana. Ujung ni restoran. Ujung ni pun restoran. Balai tamu, tourism, school of Hopknob, bilik warisan. Jom kita masuk satu persatu. Oh. Sini pemandangan belakang atas, belakang nampak Masjid Jamek apa. Balai Gagasan. Walau weh. This is ini cantik guys. Wah. Ini sih seluruhan bandar Kuala Lumpur. Dia ada buat dalam bentuk model. Cantik guys. See? Kita fokus dekat city center. Apa ni? Ini ada KLCC. Ya. This is KLCC guys. KLCC shopping and nightlife entertainment. Paling tinggi Menara KL. The tallest one is 118 Merdeka Tower. Oh, cantik lah. Very nice. Lawa. Cantik. A smart city connected to Go nature. to next.
creativity shaping our future. Kuala Lumpur's global recognition. Oh, okey. Wah, ingat Kowe tadi. Sap. Wah. Oh, okey. The Exchange, Kuala Lumpur, KLCC, and the tallest. Okey. Ini daripada atas bahagian depan. Kumpang. Oh. Ini menu dia. Selamak ada. Oh, sama best. Aku rasa aku nak makan selamak dia. Menarik. Yes. Minum dulu ini. Aku minum teh cam dan makan nasi lemak kau-kau mukus dengan telur mata. Oh, dalam dia. Kuih-kuih tradisional. Lepas tu pulut panggang. Kata ayam. Ini RM20.05 bayar guna kad je. Debit card. Tak sini. Tulis. Okey. Thank you. Terima kasih. Wow, ada souvenir. Ada souvenir. Souvenir. Kau-kau Malaya, bungkus kau-kau. Di sini. Okay. Make it right. Okay. Nice view. Memang tarikan baru lah. Memang tarikan baru pelancong dalam dan luar negara. Okay. Ini second cafe. Oh, ni Royal Selangor. Royal Selangor Cafe. Wah, aku dah makan dah. Royal Selangor Cafe. Ini pula pemandangan daripada belakang. Nampak kat situ Maybank Maran. Ni rubber. Washi Wishi.
Oh, ini sejarah. Okey. Kediaman awal Lembah Kelang yang 1820. Ini masa dulu-dulunya ni, rumah dulu ni. Rumah orang dulu. Ni Kuala Lumpur lah. Sebelum dimulakan British punya arkitek letak, dia tukar pada brick, tukar pada batu-batu. Oi, sejarah ni aku nak baca ni. Dia start from 1820-an. Panjang nak baca ni. Balik baca balik. Buka Google kat rumah. Asal usul nama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur baru masuk Kuala Berlumpur. Okey. Sultan Sir Abdul Samad Ibni Raja Abdullah. Sultan Selangor yang keempat. So bangunan ni bersempena dengan nama Sultan Selangor yang keempat. Dia daripada tahun 1857 1898. 41 tahun dia pemerintah Selangor. Ini gambar-gambar ni. Tambu Sami Kulai. So, ya. He came from Pulau Pinang. Oh, ni Raja Laut. Raja Laut bin Sultan Muhammad Shah, penghulu Kuala Lumpur 1883. Jadi Raja Muda Selangor pada tahun 1900. Oh, ni Raja Laut. Raja Laut. Lok Chowkit. Oh, Lok Chowkit. Oh, nama Chowkit. Ya, ni Spooner. Jadi, dalam ni. Yap Alloy. Ini Yap Alloy. Tu, ini pula Tengku Fudin. Hotel Tentera Hajiat. Sama-sama. Ush. Oh, ni. Prince Swettenham. Dari kayu kepada bata. Presiden British Selangor yang ketiga. Misai Egala. Sama-sama. Hebatlah orang dulu. Oh, businessman. Lock you namanya. Oh, ini tycoon. Ini Sultan Syamuddin Alam Shah Al-Hajj. Sultan Selangor yang ke-6. Sultan Musa Giyatuddin Riayat Shah. Ini Sultan Selangor, Raja Muda Selangor 1942 hingga 1945. Wah, banyak nak. Faham dia tadi jangan tahu. Selamat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tanda tangan
Sultan Selangor yang ke-9, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Oh, handsome. Oh, ini rare. Tahu buat apa ni? Ini KL tahun bila ni? Puas. Apa tahu kat mana ni? Oh, kereta zaman ni. Oh, tak jam oh time ni. Time ni KL tak jam oh. Lengang oh. Ini aku tahu ni. Cantik guys. Cara dia buat ni, dia buat atas bawah macam ni, macam terapung mirror atas air. Macam atas air. Oh, guys. Macam ni dia buat. Dia terbalik kan. Oh, sure lah. Luas lah berjalan. Aku daripada 9.30 tadi. Tak habis-habis lagi. Ni terus Gunuri turun bawah. Ni turun. Ni apa lagi? Hikayat. Oh, ada apa? Come to my home, the Great Malayan Rainforest. I'm Bob Udan, your boy. Speaking of characters, let's meet Harma Malaya. Ada yang pun satu lagi kafe ya. Dia ada 3 kafe kat sini. Oh, nice picture. Bau hangit. Bau hangit apa ni? Sangat cantik. Ini yang apa? Rumah melimau. What is this? Nampak apa, Dik? Buat apa dah ni? Oh, okay. Alright. Ini barang lah.
Oh. Alright. Ini rumah. Rumah apa, Dek? Rumah Melayu. Rumah. Okey. Masih lagi kat sini. Ini apa ah? Aku sekarang dalam bilik apa lah? Nice. Apa tu? Kalau dibuang dia. Lepas tu main lain. Dia konsep apa dia ni? Apa benda ni, bhai? Guys. Break. Oh, macam okey, keluar balik. Oh, gift store. Oh, ni gift store. Oh, dia ada dia. Cik. Oh, cantik, cantik, cantik. Ini traditional kebaya. Ini klasik. Ini namanya Tengkolok. Okey. Oh, dia ada buat rental dia ada buat rental. Dia ada buat rental baju. Macam mana? On. 3 jam RM80. 24 jam RM150. Saya holding fees 3 deposit 300. Okey. Biasa orang sewa untuk photoshoot semua kan. Is harga dia. Tapi kain memang sedap. Ini guys, harga dia RM4,000. Yang small one RM290. Ini RM2,800. Oh, cantik. RM2,500. Uish. Oh, ni kecil, murah sikit, RM800. Cantik ya. Ini kat mana you tengok? Kat mana tahu nampak benda ni? Ni nak masuk federal tu. Dah puasa aku dah nak balik. Daripada pukul 9.30 sekarang sampai lagi 10 minit nak pukul 12. Ui, lama aku pusing sini. Macam tak habis lagi. Ada tempat lain lagi nak kena pusing lah. Aku kat luar dah. Jumpa lagi guys. Okay guys, sampai di sini saja guys. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay guys, halas.